jadi satu kan. Dalam dia. Masuk, dia panggil skuter masuk. Dapat tulang itu yang mahal tu. Kita dapat juga mana-mana siapa yang datang join auto show. Depan dua ruang. Oh, dia telah buat budak-budak tau. Wan! Wan! Okey bang, itu. Okey bang. Bawa nama bang. Okey dah, kita dah sampai Maep event Vespa santai skuter. Mana Abang Waris? Oh ya. Mana Faris? Tahu dah. Sekejap cek Abang Faris jap. Kalau bawa skuter kita boleh terus masuk. Terus kita parking belah dalam ni. Ni motor aku. Kita boleh terus parking belah dalam. Tu motor aku. Kita boleh terus parking belah dalam. So special lah. Bawa skuter special boleh terus masuk. Tak perlu parking jauh, parking dalam terus.
Abang Padi tak? So kita berada di Maip. Dia motor dia power. Hello. Dia motor power. Main ambil gambar ke? Jom, jom. Lawa baju ni. Ha? Hello. Nanti boleh tengok dalam video, boleh tengok. Kita kena walk in beli tiket. Tiket pun tak beli lagi. Dengar cerita harga naik. So kita tengoklah. Dia punya booth. Dia punya booth semua bermacam-macam ada. Dia kalau siapa naik di skuter akan tengok motor cantik. Tu motor cantik tu. Jadi kita tengok tu. Nak gambar, buat gambar. Buat dia tu gambar. Tak boleh masuk, tak boleh masuk. Minion. Ayah ambil gambar tak? Macam nak jom. Tu kan? Dia punya Sekejap ambil gambar sekejap. Jom. Sekejap. Mana cik? Jangan panas. Gas, kita. Oh, dia stiker timbul. Lil, Haris, bapak power. Bapak power. Sekejap kita tengok. Nanti sabar. Kita ini sampai malam ada. Jom. Sekarang kita berada dekat ni booth Aerox. Dia sebiji berapa ni? Ha? Sebiji berapa? Ada promo. Beratus lah. Ada promo. Tengah ada promo untuk lens. Okey guys, Abang Projek sekarang berada di booth Astro. Itu dia. Yang nak cari cermin mata daripada Astro hari ni ada promosi gila guys. Kalau nak custom ada shop. Yang macam Abang Projek pakai guys. Boleh custom logo Tatai Skuteris. Okey, boleh berbincang tu dengan box Astro kita. Harga buang hari ni lah, bukan diskaun lagi. Harga buang. Boleh kopok. Nanti cek kopok. Motor dah jauh dah. Dan harga boleh datang ke booth Lexi Indonesia.
Okey, juga di booth Petronas Sprinter mereka ada promosi menarik. Kita jalan apa-apa hari ni. Minyak hitam. Setiap pembeli minyak hitam anda akan dapat free gift. Juga ada package upgrade motosikal bersama Scooter Hub. Jadi untuk korang tahu promosi, boleh datang ke booth Petronas Sprinter Scooter Hub untuk dapatkan informasi. Okey guys, datang ke booth jualan. Dia ada macam-macam pattern. Support mereka, tayangan mereka. Berapa puluh? Ada promosi hari ini. Okey, yang mana baru datang, yang nak ambil gambar boleh ambil spot di luar tu, kita ada foto group ada. Okey, yang nak parking motor boleh parking di belakang. Sebelah kanan. Berkejap, saya tunggu sekejap, kita ada sediakan tempat parking untuk anda. Ambil ni dengan len. Oh guys, 180 guys, 180. Memang ringan pun. Memang ringan pun. 180 ringan. Ringan guys. Sekejap, ayah punya sekejap. 180. Macam mana? Setiap pembelian Macam nak beli kan. akan tarik lagi dia kat nombor resit. Abang nilai RM1. Macam ngam ini. Abang nilai maknanya ada sunglass ke baju ke ada barang lain. Okay guys, sekarang kita ke entrance. Memang dia berat. Macam tu sama ayah jatuh. Tapi tak ni. Cepat. Kita menuju ke entrance. So adik. So kita menuju ke entrance sekarang. Kita walk in lah, tengok tiket. Apa yang ada, berapa. Tapi dah check. Tapi aku dah check internet. Ayah jatuh sikit, jangan jatuh banyak. Sebab Ari tak button tu, tapi tak itu. Apa lagi ni ayah? Sekejap. Kita tengoklah sebab banyak yang komplain hari ni tiket agak mahal tahun ni. Kita tengoklah kalau ada kabel kita boleh masuk, kita masuk. Tengok ayah ada macam mana. Oh, foto kat seorang. Tengoklah tiket berapa sebab tengoklah internet semalam tiket 40 45 masuk tag 46 ringgit. So dapat masuk berapa, 2 hall je, 2 tempat je boleh masuk. Tak keseluruhan lah macam sebelum ni. Tak apalah, kita tengoklah macam mana sebab yelah, kalau boleh masuk kita masuk, tak boleh masuk pun tak apalah. Abang bagi satu. Abang punya lah. Oh, ni lokasi dia. Ni lokasi entrance dia. Nak tengok kita power. Ya, lagi gambar kita boleh tengok lagi. Itu ni kan. Ayah panas. Ini bahagian luar ni, belum tiket lagi ni. Semua bahagian luar. Kita main hari. Semua masih bahagian luar ni. Cik kipas, ada kipas. Ada kipas. Minta cerita kipas. Minta cerita kipas. Minta cerita kipas. Bang nak kipas? Ari ambil kipas. Ambil kipas. Okay. Saya nak air. Saya bukan.
nanti dulu. Kita bola tu. Ya. Sekejap lagi lah datang. Lambat lah. Sekejap lagi lah. Jom lah, kita main lah. Kita main dulu lah. Lambat. Jom. Jom lah. Jom kita main. Ayah janji. Oh. Kita power. Ayah betul kali elok. Kita power. Oh lah. Ya. Oi, tengok 4 wheel. Tu 4 wheel. Ayah nak ikut masuk. Oh, ini kena tiket lah. Ada tiket. Jom. Tiap. Tiket Tiket kan. Tak tahu? Ya, ya. Go. Cepat. Okey. Okey. Jom. Jom tengok tiket, tengok tiket. Ayah macam sikut. Yelah. Kita tengok tiket. Dah, apa baris mana? Oh tu. So kita tengok tiket guys. Tengok berapa tiket. Dia baru 7 tahun. Free. Yalah. 45. Kawan berapa? 45. 45 je lah. Siap tag 46. Tapi kalau dalam Siap konsert. Sekejap, tengah sekejap. Redeem. Ada promo. Redeem ke beli tiket apa? Nak walk in, sekejap. Walk in sama apa? Sekejap, tengok ni sekejap. Ayah baca dia belok. Okay guys, kita masuk lah. Beli tiket tak apalah. Dah lalang sampai ni, kita beli tiket. Bolehlah kita buat konten sedikit sebanyak kita buat konten lah. Masuk lalang sampai sekarang pun baru pukul 1. Yalah. Kita beli lah. QR. Sini bang. QR. Dia kena pergi sana. Dia dengan kawan. Sana redeem abang. Sini Abang redeem. Itu untuk online. Yang ni. Tiket kaunter yang first. Kalau kad. Kad. Abang nak kad ke QR ke cash? Kad. Okey. Yang tiket kaunter yang first. Betul. Tiga dewasa. Satu kecil. Kanan-kanan. Kadang-kadang kau 12 tak payah. Tiga je. 10 tahun. QR kad. Kad. Ni ya. Dia akan situ abang sendiri apa-apa jadi tak ada tukar tak ada gaji. Eloknya balik rumah baru QR. Ini sini tak? Kalau budak pakai tag tak? Tak. Dewasa saja. Ya. Terima kasih. Jom. Bayar balik lah. Kau lalu bang. Okay guys, kita dah beli tiket. So sekarang kita setiap tempat kena chop. Dapat ni Pakai kan? lah. Dia macam masuk hospital ni. Ari tak payah pakai tau. Sebab Ari free.
Dekat tol abang tu pakai lah. Bang. Dia tol pakai lah. Boleh lah. Ngam. Langkah nak pasang tadi pun tak dapat. Okey, masih bang. Yeah. Thank you bang. Ni setiap pun cok lah. Oh, dia betul. Ribut apa apa betul. Betul. Kau dia boleh. Nak dia. SRB. Baik. Tarik tu tangan Riz. Okey. Terbaik. Let's go. Okey kan, kita dah masuk. Oh, sejuknya. Oh, sedap. Kita dah masuk ke Ni macam mana simpan simpan lah, kan tempat nak cop-cop lah. Jom. Arif, kejap Arif. Kejap. Simpan ni dulu. Boleh terbang ke? Jom. Oh, buat guys, ramai guys. Tapi aku motor hari ni nak bagi percuma dah semua. Boleh Sina? Abang kakak. Kita nak bagi topi percuma Ramai lah hari dia ni. punya Topi booth. percuma. Boleh. Ramai sebenarnya. Tu Topi percuma boleh. Memang kena bagi 3 item. Boleh dah saya bagi. Macam bayar kereta aku juga. alright guys. Bantu guys. Thank you. Oh, baik agak. Okay, alright guys. Bantu guys. Kita power depan tu Haris. Ni murah je Pak. Go. Oh. Okay. Kita bawa yang banyak. Ini semua kereta untuk rack apa race punya ni. Sekejap perlahan. Ni power ni. Ni. Ya. Boleh pusing je belakang tengok apa dia. Kereta kecil. Power. Okay, ni boot-boot yang ada. Hello. Ni boot-boot yang ada lah. Macam tayar semua ada. Oh, kereta guys. Oh, bapak ah. Kan hilang kabar Faris lah. Apa tu? Kenapa? Masa tu actually. Jadi ialah kita punya cuff sealant. Yang ni dah tire protection kan. Bawa sini bang. Sini dalam ni. This one. Oh. Maksudnya pump cat boleh jalan ke apa? Betul. Macam ni lah. Kalau saya ikut paku ni kan, maknanya boleh tengok bawah. Bawah ni. So dia tahu tu kita akan go through. Because yang ni kan, kita boleh tahan sampai 6 cm panjang. Ini dia punya harga ke? Yes, betul. Bang kereta apa? Serius lah? X15? S15? Ya. Ui, nice. 18 inci, 19 inci? 17. 17, RM100 satu. Serius? Satu tayar lah? Satu tayar. Serius lah? You ada dekat dalam Malaysia punya apa? Bang Wah. mana?
I daripada Sunway. Bagus lah. Saya punya shop di PJS 7 sana je. Oh. Sebelah je. Kamu sampai mana? PJS berapa? PJS 9. 9. Oh, dekat je. Ya. Kita Sebelah piramid tu. Ya, betul. Kita dekat je. Sebab I kerja pun situ juga. I punya kerja dekat itu I punya bos lah. Oh, Dekat kondo belakang Gio. Oh, okey. Memang dekat je. Serius 100 kaya? 100. Tapi bang, you punya Ini SCT, made Malaysia. Oh ya. Semua Malaysia. Bos saya sudah ambil masa 2 tahun lebih. R&D, buat R&D. So perfect sampai macam ni. So dia macam bouncy lah. Dia macam yang keras punya. Kalau keras punya dia tak akan bagi you akan affect you balancing. Akan affect you punya right handling. So kalau pump chart just pergi isi angin saja. You Cabut dulu. cabut je. Oh. Tapi check angin langsung. Oh, dia punya angin tak keluar lah. Kita keluar. Bang, tengok ni. Yang ni macam ni. Tengok. Bawah. This one. Tak bocor kan? Betul. Sampai keluar benang ah. Kalau ni. Yang ni ialah kita suruh guna banyak. Oh, dah guna lah. Okey. Jari. Jom. Ayo Fari ni. Tengok kereta tu. Tengok tu. Ya Allah. Ni pegang. Guys, kereta yang ada. Ha? Dah, Abang Fari sana kot. Jom, sana. Baik. Okey, dah lepas dah dia punya. Ini section motor tram. Oh, tram guys. Motor tram guys. Oh. Ini adalah Victor Vespa. Aris. Vespa guys. Ini adalah section Vespa. Oh, tu Abang Fari ada. Ya. Vespa kan. Ya? Saya lapar. Ya, kita makan Haris. Sabar sekejap. Abang Fari kat sana tu. Padu guys. Dia punya Vespa guys. Ya? Jom. Okay guys, ini dia punya section motor-motor custom. Haris. Motor-motor custom kan. Power tak power guys. Motor-motor custom. Motor yang di custom. Dia makanan siap. Dia punya tempat ni memang besar ni. Macam event yang aku pernah pergi sebelum ni. Malaysia Auto Show. Sama lah Malaysia Auto Show yang kita pergi dulu ni. Ini dia punya. Oh, ni motor-motor kostum. Ya. Oh.
Sekejap Aris. Dia ambil gambar. Aris. Dia ambil gambar depan ni, Aris depan ni. Nak jom. Ada makan. Oh. Ini kata ni, helmet. Ini adalah actual helmet ni. Helmet tak tahu apa brand dia. Oh tu. Speed. Apa? Merchandise yang ada kat sini. Ya Aris. Oh ini. Aris sini jap. Tengok Vespa Aris, Vespa. Abang Aris kat depan dah. Tu jap. Ini Vespa old school kan. Berkarat tapi power ni, walaupun dia karat dia power. Ni Vespa yang old school kan. Old school. Dia punya karat ni bukan biasa-biasa guys. Aduh amat. Okey, jom kita ke depan lagi. Kita tengok ini. Aris tu. Bapak power. Abang Farid kat depan tadi. Ini boot. Apa first time dia masuk? Banyak motor je lah. Nama pun event Art of Speed lah. Lebih kepada kostum apa semua. So, jom kita bawa korang berjalan lagi. Tengok. Kita beli baju dulu. Oh. Memang yalah. Ya. Mana katanya tu? Saya pegang. Kereta Doraemon depan tu. Ya, Aris. Ni kereta power ni. Mana yang sikit ni? Ya, Ya, nanti kita pergi tengok cari. Beratur panjangnya benda ni, follow aku. Ya, Aris. Ni kita kat mana? Ayam tak tahu kita kat mana. Nak kena chop benda tu, ayam tak tahu kat mana. Masuk dalam tu tengok. Masuk dalam tu tengok, jom. Nanti kita cari tengok mana ada. Yang sekarang ni Guys. Dia dah jumpa guys. Hot Wheels dia guys. Ha? Dia dah jumpa guys. Hot Wheels dia guys. Hari nak ke? Nak tengok lu berapa dia jual. Orang beli banyak. Color putih RM3.50 Aris. Kalau color putih. Orang beli mana? Tapi banyak lagi kedai. Ada ni. Besar. Ambil. La ilaha illallah. Ni abang belakang Aris. Bukan ni.
Yang ni? Yang ni bayar depan. Oh, bayar depan pula. Oh, lain. Pegang dulu. Depan sana Kat cashier. Terima kasih. Okey, sama. Jom. Ni bayar depan ni. Mana ke? Ni kot. Kau lalu. Ada masuk. Bayar kat sini. Ni Okay, go. Ambil stiker kat dalam putih 3.50. Okay, cool. Kad Okey, boleh. Ali letak dalam beg hitam. Nampak beg tu. Ada stiker-stiker kat tu macam. Stiker semua dah habis lah. Ya, aduh. Jangan resit. Resit. Okay, enough. Tapi tahun ni tiket mahal naik Dah lah pergi satu hari rugi lah. Semalam kerja pula. Oh, semalam kerja. Orang kerja. Semalam lagi banyak barang. Oh ya? Apalah. Okay, masih banyak Okey, terima kasih. Ya. Oh, ini dah selesai. Dah chop dah? Belum. Bang nak chop tu Sini tak ada charge. Tak ada chop Oh, tak ada chop di tempat lain. Okay guys, dia dah dapat apa yang dia nak. Okay. Tak tahulah yang kena jumpa dia nanti kat luar nanti. Ini airbrush. Dia buat airbrush untuk helmet, baju, beli kostum. Helmet beli kostum. Dia beli kostum, helmet. Oh, cap pun. Ni helmet ke apa ni? Ni helmet ke apa? Dia Elizad. Ni Elizad punya brand lah. Barang Elizad. Elizad dengan husband dia punya brand ke apa? Kan? Sana kan? Selalu tengok dia punya YouTube. Nampak dia ni. Guys, Kak, saya subscriber Kak. Oh, thank you bang. Selalu tengok. Right. Ya. Mana? Saya tengok YouTube dia lah. Okay. Ya. Kena pergi sini. Okey, semua viewer. Okey guys, semua yang tengok YouTube saya boleh datang ke sini, tapi hari ni last. Hari ni adalah last dia punya event. Besok dah tak ada lah. Kita punya posting kan. Satu riding culture riding pants. Ya. Dah join dah. culture. Cakap kita cari seluar kat saiz Abang dengan Kak Elizad, artis Elizad dengan abang. Baju saiz apa? Dekat ada. Okay mas, tadi bateri habis. Tak sempat kita ada jumpa
brother suami Elizad tu. Kita dah cakap lah dia. Kita jumpa dia, salam dia, tapi tak sempat nak ambil video, bateri habis pula. Kita cakap lah sebab kita nak tunggu dia punya YouTube bila dah lama tak keluar. So dia kata minggu ni akan keluar lah konten terbaru dia. Minggu ni akan keluar konten terbaru dia. Tu Haris. Oh. Aduh, motor dia ke? Motor dia lah kan? Motor sniper. Let's cari. Oh, tayar dia guys. Ni untuk motor Vespa. Ya, sampai simpan dalam kotak. Okey, kita berada di booth Vespa. Saya nak tengok rock lagi. Kita berada di booth Vespa. So kita boleh duduk sekejap lah, penat. Kita Faris dengan member dia atau mana mungkin dah ke depan. Lagi ke papan sebab kita call lah. Bukan nak melayan anak aku ni, dia ke sana ke sini. Elok-elok buka hari, nanti hilang nanti. Simpan balik kotak dia. Sekarang dah pukul 1.40. Sekejap lagi kita akan ke... Kita boleh pergi dua tempat, outdoor dengan indoor. Outdoor tu kita tak pergi lagi, kita pergi indoor. Tu nanti tu adalah GoPro punya ni. Kita akan test. Kita akan test kita punya ni. Aku pakai kita akan GoPro Hero 7 kita ada silap. GoPro Hero 7. Cantik gambar dia. Gambar dia agak cantik. Kita ada GoPro Hero 7. Memang lasak lah dia punya screen. Bawa sini kita try pakai DJI Osmo dulu lah. Ya, kita jumpa nanti. Tapi GoPro nya dia boleh pusing angle dia nak. Atau saya tak tahu DJI. DJI pun baru pakai berapa bulan je. Dia boleh pusing tak? Kalau you after record, you edit. Kalau dalam app tu kita boleh main 16 lah. Ya, itu betul. You zoom in, you boleh tukar. Itu saya tak sure, I tak belajar lagi dia punya ni lah. I tahu sekarang ni I hanya main tu tentu saja. I tak study lagi dia punya ni. Oh, itu kelebihan dia lah. Ya. Lepas tu kalau dia sebab dia punya itu color dia semua natural. You boleh edit, fully edit. You sendiri handle. Dia tak ada AI upskill. Yalah, I memang akan ambil satu lagi lah ni. Okay bang, thank you bang. Boleh. Thank you. Itu kita punya kita pergi dia punya ni lah. Ni budak ni tak habis lagi. Buat apa tu? Okay guys, kita teruskan perjalanan.
Ni baju-baju dia. Buka banyak-banyak. Kita beli tiga. Kita beli 6. Sorry guys. Bata tutup tadi. Sorry ya. Apa masa kita cari apalah. Kita cari. Itulah kita. Ini kita dah masuk tadi dah. Ini kita dah masuk tadi dah. Ini dah masuk tadi. Kita pergi tempat lain. Okay guys. Tengok dekat mana. Keluar dari sana tadi. Kita apa? Lamborghini. Betul. Apa dia dah? Oh. Tadi guys. Tengok apa tu? Tengok tu. Motor besar je tu. Ha? Motor besar. Apa? Depan dia, tengok depan dia. Garang dia depan dia.
tengah main Hot Wheels lah macam tadi. Berapa banyak awak beli? 6. Ui. Bapak banyak, berapa puluh ringgit? Rasanya 3 berapa? 60 ringgit. Dalam 60 ringgit lah kot. Cuba tunjuk satu-satu. Ni yang pertama ada. Okay, yang kedua. Ni Supra. Yang ni Supra guys. Supra. Okay, ni pun sama Supra tapi dia lain sikit. Okey. Okay, ni saya tak buka lagi lah. Dia punya belakang tinggi. Kalau yang ni guys, ni boleh buka. Okay, ni. Okay, itulah guys. Bye-bye. Guys. Mari. Sini. Kau pergi dulu, aku melayan budak ni. Kau pergi lah. Garis. Slow. Ini section agak tahu lah tapi kita masuk tadi tulis Hot Wheels. Kita masuk tadi tulis Hot Wheels. Aku nak melayan anak aku dulu main benda ni. Lepas ni kita jalan nak dalam sebelah tu, dalam tu ada apa. Kita main Hot Wheels dalam tu. Tengok saya kereta performance. Padu-padu performance yang dalam ni. Love, give me your car. Love, give me your car. Love. Tak apalah, dia jalan lah. Okay. Kalau nak barang-barang vintage ni barang-barang vintage ada kat sini. Macam-macam ada. Macam-macam ada barang-barang vintage. Aku tahu kat speaker. Saya tahu lah tempat tandas mana, tapi saya tak nak bagi tahu ayah. Guys, saya cakap dengan ayah saya tak, bukan korang. Saya tunggu lepas layan dia Betul kan main. ayah? Betul tu. Cakap betul. Betul kan ayah? Betul kan ayah? Ayah saya angguk. Sekarang kita dekat hall Ayah. lain. Baru lepas Ayah, layan dia. kita nak beli terak yang
lah kalau ada ayat di. Aduh. Tengok lu. Ni apa? Ni berapa? Ini kita tahu ni lain dah lah tu. Cek lori dia je, tengok lori dia. Tengok lori dia ada tak? Lori panjang tu ada. Yang boleh naik 6 je kereta tu. Sebab kat sana tadi ada. Okay, chef. Thank you. Jom. Ayah. Mahal tu. Alah, mana yang tegak tu? Nak only guys. Ayah mana yang tegak? Ayah mana yang tegak? Tegak ke tegak? Ayah, mana yang tegak? Ini dia, penuh. Ayah, Ya. mana yang tegak? Tak tahu, saya kena cari Aris. Jom cari. Semua penuh dengan Hot Wheels guys. Aduh, mana? Penuh dengan Hot Wheels guys. Tuh, Ayah jom nak cari. ini boleh tersungkur ni. Ni boleh satu orang je. Satu. Boleh satu kereta. Macam-macam ada. Kalau ada Berbagai-bagai carilah. Hot Wheels ada. Jalan je cari tengok. Daripada harga 2, 3, 4, 500 biji sampai dah ke RM10. Bermacam-macam jenis Hot Wheels. Limited edition. Jom sekeliling. Semua Kami ni. tengok. Kami cari. Yalah, aku jalan dulu lah. Sebab sama je nanti kita on balik. Ramai. Oh, lawa guys. Aduh. Skyline tu dah. Jom. Oh lawa. Oh lawa. Guys, dia nak main game guys. Oh ni Street Fighter lama punya game ni. Habis nak ambil mana? Lawan je apa-apa pun. Okey guys, ini kita masuk hall D. Tadi kita dah masuk hall apa, 2 hall. Tekan je. Ini kita masuk hall D. Hall ni kita tak masuk lagi ni. So, kita akan pusing lah apa yang ada dalam ni, kita tengok nanti. Okey. Oh, keropok Mika. Oh, keropok Mika ada lah. Ini hall D. Hall D. Tahu lah. Tak tahu apa dapat apa ni. Tengok. Aris, tengok tu Aris dapat apa Aris? Juga kakak tu. Dapat 106. Lepas satu. Jom sini. Okey, ambil satu. Aris ambil. Ini gobok Mika sini Aris. Dia dapat berapa? Satu. Dekat tu tadi. Aris nak apa? Ada lollipop. Ambil satu. Ini pun sedap. Ambil satu. Satu je. Okey. Ya. Ya Aris. Kat kedai Aceh ada nak. Ada. Nanti kita beli. Okey, ini hall D ya. Kalau hari kita beli tau. Ya.
Aldi, lebih pada fashion. Ni Ari. Ari jalan depan, Ari jalan depan. Jalan kat bawah Ari. Hati-hati. That's it. Kau apa yang ada dalam ni? Macam setiap hall dia ada konsert tau. Setiap hall dia ada konsert. Ask me to come and freestyle. If you're trying to spit some bar, Shady Monkey wanna go first? So, tak apa lah guys, biasa je. It's me and Francis Roman. These moments, these times pretty golden. And I'm here looking like Ray Gold. This is Mona Lisa, put them on the wall. Framing on a picture, who's the greatest of them all? Looking through the mirror, oh shit I forgot. That mirror crack when it stands to your fucking soul. I don't know where to go. Vertigo, in the vertigo. I'm in convertible, I'm banging hoes. They pussy flexible, but I'm here pressing bitches like a pedestal. But I'm here with the car, ride a bicycle. Bitches riding on that dude like a bicycle. Wait a minute, it's just a vertigo. Word to go, buzzing like some stereo. I feel like Rey Mysterio. Put them on a mask. Bitches get kingdom, but I ain't talking blast. Motherfucker wanna be present, but they in the past. Ah man, this bitches wanna smash, that's a pass. Oh shit, I'm gonna blast them. Gonna beat them. If you can't beat them, don't join them. Go fucking create a new group for yourself. Yo, check, we freestyle. Kalau pun semua dengar dengan clear. Man, what the hell, I think I'm a little bit drunk. I don't even know where I learned this freestyle from. Yo, freestyle, semua pakai akal. Semua tak payah hafal. Korang jangan risau, semua benda halal. Aku walaupun bukan Melayu, aku tak ada harap. Siapa makan cili terasa yang highway. Jadi semua chill dekat arah speed. Multi, boleh tukar kita speed. Berapa yang korang nak? Cuma jangan minta banyak. Kadang-kadang idea tak keluar. Kadang-kadang betul tak keluar. Tapi kadang-kadang ada yang macam keluar daripada ketuhan. Lagi panas, lagi lecun, lagi semua tarik awet cun. Balik rumah, kita jumpa mak ayah terus nikah. Santai tak harus pun. Okay guys, aku rasa cukup setakat ni lah. Aku dah penat dah, sekarang dah pukul 5 lah. Dah pukul 5 dah, dah penat dah. So setakat ni je lah vlog kita untuk hari ni dekat Mahet Sedang, event Art of Speed tahun 2026. So kita berjumpa lagi, tengok vlog yang akan datang lah. Nak tengok apa? Kalau korang nampak ni, ni bukan patah. Tengok, ni kan bulat. Net. Net. Okay lah, bye. Okay bye, kita jumpa lagi next vlog. Itu lah sekarang ni. Kita nak balik lah. Okay, see you.